pengalaman yang tuan-puan susah nak dapat. Kalau dah sampai Madinah, dah dalam perjalanan masuk ke Raudah, sebab tu kita di Mursyid Al-Haramain Travel itu kita guna visa umrah. Bila visa umrah, alhamdulillah memang dah confirm dapat slot Raudah. Jadi bila dapat slot Raudah, berjalan-jalan bersama dengan jemaah-jemaah, masuk ke Raudah, sama ada lelaki ataupun perempuan, ikutlah timing yang diberikan oleh muassasah. Dan itu adalah suasana suatu kerinduan bagi mereka yang dah pernah pergi, nak pergi lagi, mesti dia akan rasa rindu bilalah dia dapat pergi lagi kan. Jadi kami doakan tuan-puan yang dah merancang nak pergi tahun 2025 atau 2026, 2027, dah boleh merancang sebenarnya. Sebab perancangan ni bermula daripada hari ni. Bila kita dah mula pada hari ni nak pergi umrah bila, kita dah boleh tahu kita punya cuti bila, duit kita nak tarik pada mana, duit simpanan kita nak ambil pada mana dan sebagainya. Jadi kami doakan tuan-puan yang dah pernah masuk ke Raudah, seperti jemaah-jemaah kami yang sedang masuk Raudah pada hari ini, alhamdulillah, tuan-puan juga bakal menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tahniah dan moga-moga Allah pilih kita semua menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, komen amin. Moga-moga Allah permudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.